Hello guys and welcome back to my channel Pepper Friends. Okay, hari ni kita akan bermain Eat the World. Okay, kali ni kita menyorok ni. Mana ya? Okay, kita makan. Makan ke baling? Makan lah, tak ke baling. Kita makan. Ini jadi lagi besar. Dia makin besar, makin susah makan dia tu. Dengan makin besar tanah yang kita dapat. Sebenarnya aku takut nak keluar sebab dia baling-baling barang. Tanah kat kita. Balas. Kita balas. Weh, besar. Sini kau. Aku rasa dia dekat atas. Okey, betul. Tak jadi. Bahaya wow. Dia dekat atas. Allah Akbar. Woi, jangan macam-macam dengan aku. Pang. Kena. Tolong jangan. Oh, macam tu guys. Duit tak cukup dah. Pilih mana guys? Twister, Battle Zone, Corner. Tak sempat teman. Aslah. Bukan. Aduh, aku lah. Aku anak metik tiba. Allahu Akbar. Kita newbie kat sini. Jadi kita makan pokok ni. Lah, kenapa ambil kat bawah? Aku nak makan pokok ni. Makan tak boleh ke? Tak boleh lah guys. Allah Akbar. Dia orang semua baling kaki. Jora tengok dekat depan tu. Jora tengah perang. Mana kalau kita tengah menyorok. Tengah buat lubang untuk menyorok. Kita pakai lubang ni. Buat lubang baru. Duit kita 100 tadi kan? 100 saja. Boleh masuk kalau kita tak? Wow. Bapak besar. So kita harus nak. Ternyata tak ada. Kalau boleh makan je. Tak perlu kesal. Alah, tak kena. Aku tak nak. Macam nak naik Aku besar sangat. Susah, tak boleh naik dah. Tak boleh naik, kita makan dia ni. Salah. Tak boleh naik, kita hancurkan benda ni. Hahaha, mengamuk, rasa mengamuk. Allah Akbar, jatuh. Balik. Good.
salah. Aduh. Asyik salah tekan je lah. Aku tak ambil tangga. Dah hancur dah benda ni. Bangunan. Wow. Raksasa ke mana pula dekat belakang tu. So, kita naik atas ni, lepas tu kita makan tangga dia. Tak lah, besar sangat. Allah. Kocak. Aku lagi besar sekarang dari kau. Oh, fuck. Mati dah dia. Oh, macam tu. Sebenarnya. Aduh. Terus salah nak naik. Salah lagi. Ambil. Apply. Dapat makan. Jom masuk pokok nak. Makan pokok. Ya Allah. Tak nak yang ni. Nak daun dia sekali. Dapat. Okay. Candyland. Aku rasa baik Candyland. Ai, lagging ah. Ya Allah. Okay. Baru spawn dah ada muka orang-orang jahat dekat depan tu. Kenapa tak boleh cabut pokok ni? Kita makan yang bawah dulu lah. Ni dah ada roti ke? Roti kan pun. Aku masuk lubang. Taklah. Bagus tak? Boleh jadi tempat menurut. Tiba. Oh. Aku dah tak ambil yang kat depan. Kenapa lah? Oh boleh. Aku ingat tak boleh. Dia kena banyak usaha kalau nak buat gua sendiri. Jaga-jaga juga. Kadang-kadang tak ambil yang kat depan. Okay guys. Ni sebenarnya bahaya ni. Cuba korang tengok tu. Penuh dengan orang. Tengok. Pokok lawan tanah. Tanah menang. Agak-agak lah. Bapak kuat. Okay. Kali ni lagi bahaya dari biasa. Sebab kita dah boleh ambil pokok untuk makan. Oi, aku nak makan kau. Oi. Boleh lah. Oh. Ambil yang kat bawah punya. Siap. Hai. Tak lupa aku. Okay. Okay, pokok tu dah terbalik. Terbalik ni kat orang nak? Anak, bahaya. Ngamuk orang tu baru tahu. Tu saja yang besar tu tadi lah. Bapak kuat dia. Tak dibalik tu, dia dah hancur dah. Jadi terbalik hancur tak rumah?
Ya. Dekatnya. Besar gila dia punya tangan ambil makanan. Okey. Kita makan plastik. Kita makan lantai rumah. Kita makan dinding rumah. Salah. Aku dah besar. Iya. 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 Hancur betul-betul rumah ni. Kena makan. Tak boleh nak nangis dah guys. Tangga dia tinggal atas ni je. Kalau cuba ni akan mati sebab jatuh. Ya. Atas atap ni pun dah berlubang. Ni paling best, hancurkan rumah. Battle zone. Battle zone. Baik. Kita mana? Kita kat mana ni? Aku lagi. Wah! Kenapa jatuh luar map? Oh, aku ingat jatuh luar map. Sampai sikit-sikit. Jauh ni. Kita kena sampai bawah kot ambil dia. Sampai ke atas ni je. Kenapa boleh sampai bawah? Tak boleh ambil lah pula. Aku ui, nasib baik jatuh tak mati. Okey, kita balik. Oh, berat. Besarnya. Jadi kita tengok bawah tu nak? Kita buat lubang yang sama besar dengan badan kita. Besarnya badan. Hancur tu. Berlubang di atas tu sikit kena sebab aku makan. Ui. Nasib baik aku duduk kat bawah. Okay guys, kembali lagi di video selanjutnya. Bye.